Angkat lagi yang ketiga, Masya Allah. Di sana Nabi bertemu dengan Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Banyak Nabi belajar daripada Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Nanti selepas Nabi balik berdakwah di Mekah dan Islam berkembang, dan satu hari nanti kamu akan balik semula menakluki kota Mekah. Pada hari kamu menawan kembali kota Mekah, hari itu ingat pesanan yang aku pesan, sebagaimana Allah pesan pada Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Saya pernah dengar satu ulama bagi bayan dekat waktu saya belajar Pakistan dulu. Masa Nabi Yusuf dicampak oleh abang dia dalam telaga, tuan-tuan, kepala Nabi Yusuf pecah kena batu, tuan-tuan. Dan disambut oleh malaikat Jibril alaihissalam. Jibril pesan dekat dia 3 pesanan. Wahai Yusuf, ingat 3 pesanan. Yang pertama, nanti kamu akan dikeluarkan daripada telaga ini dan diselamatkan, dihantar ke mana-mana. Tetapi nanti bila abang-abang kamu datang menghadap kamu, Masya Allah, pada waktu itu, Masya Allah, kalau mereka minta pertolongan, kamu wajib tolong mereka. Dan yang kedua, dia kata pesan dekat kamu, maafkan kesalahan abang kamu. Yang tiga, satu hari nanti bila mana mereka mengaku salah, maka kamu kena maafkan kesalahan mereka. Ternyata waktu Nabi SAW kembali menakluki kota Mekah selepas berlakunya, pada saat berlakunya Fatah Mekah, waktu itu Sayyidina Umar radhiyallahu anhu bagi amaran balik pada orang yang pernah menyakiti Rasulullah SAW. Wahai kaum musyrikin, hampa ingat tak dulu engkau buat apa dekat kami semua? Kamu bully kami macam-macam, kamu zalim kami, kamu bunuh adik-adik kami, kamu halau kami, kamu rampas harta kami. Sekarang tengok apa yang akan kami lakukan pada kamu. Sekarang kamu dah lemah semua dah. Waktu itu seorang demi seorang pemimpin-pemimpin Quraisy telah datang beriman dengan Nabi SAW. Tinggal yang degil-degil lagi, tuan-tuan. Hari itu Sayyidina Umar kata, kamu akan tengok apa yang Nabi akan lakukan pada kamu. Semua orang pakat menggigil lah. Kaum musyrikin kata, habislah kita kena sembelih dengan Nabi Muhammad SAW. Berita tadi sampai kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Nabi panggil Sayyidina Umar. Wahai Umar, betul kan kau dengar engkau menakut-nakutkan orang Mekah? Kamu kata aku akan ambil tindakan balas dendam kepada mereka. Nabi Muhammad SAW beritahu, tak ada sikit pun perasaan dendam di hati aku pada umat aku. Tak pernah aku rasa benci pun pada mereka. Aku akan ulangi kata-kata saudara aku, sahabat aku Yusuf alaihissalam. Apa kata Yusuf bila abang dia tanya, qalu a innakal anta Yusuf? Adakah kamu Yusuf? Qala ana Yusuf. Nabi Yusuf kata, aku Yusuf. Wa hadza akhi, ini adik-beradik aku Bunyamin. Qad manallahu alaina, Allah bagi nikmat banyak pada kami. Kau cuba nak bunuh kami pun tetap Allah hidupkan kami. Kau cuba untuk hinakan kami, tetap Allah muliakan kami. Hari ini aku dah jadi raja di Mesir, menjadi penguasa ekonomi di Mesir. Abang-abang dia kata, semoga Allah Ta'ala maafkan kami. Qalu tallahi laqad atharakallahu alaina wa in kunna la khati'in. Allah memang bagi nikmat banyak pada kamu wahai Yusuf. Memang kami dah bersalah, buatlah apa saja nak bunuh kami bunuh. Apa kata Nabi Yusuf alaihissalam? La tathriba alaikum al-yawm. Abang-abang semua dengar cakap saya. Hari ini tak ada sikit pun celaan makian daripada adik kepada abang. Masya Allah, begitulah Nabi Muhammad SAW beritahu kepada orang Mekah, la tathriba alaikum al-yawm. Hari ini tak ada sikit pun makian, celaan, kata-kata nista untuk kamu semua. Idhabu wa antumul tulaqa. Pergilah kamu wahai umatku, ke mana pun kamu nak pergi, aku bebaskan kamu. Man dakhala baita Abu Sufyan fa huwa amin. Siapa masuk rumah Abu Sufyan, aku selamatkan dia. Siapa masuk rumah Hindun, siapa masuk rumah Ikrimah, aku selamatkan dia daripada dibunuh. Masya Allah. Itulah kasih sayang Nabi SAW yang Nabi belajar daripada sifat Nabi Yusuf AS, yang Nabi belajar dalam perjalanan Nabi naik ke langit. Masya Allah. Adapun untuk umat, tuan-tuan, Allah Ta'ala akan bagi kepada kita semua orang lelaki nanti dalam syurga, wajah kita adalah setampan Nabi Allah Yusuf AS. Separuh daripada ketampanan Nabi Allah Adam AS. Nabi Adam paling tampan, tapi Nabi Yusuf diberikan separuh ketampanan Nabi Allah Adam AS. Pernah berlaku Siti Aisyah radhiyallahu ta'ala, dia kata, aku hairan tengok perempuan Mesir. Baru tengok Nabi Yusuf AS sikit dia punya ketampanan, mereka dah potong jari dah kan? Dah kerak jari dah. Mereka tak tengok lagi kekasih aku baginda Muhammad SAW. Kalau siapa-siapa tengok Nabi Muhammad SAW, hiris jantung, hiris hati pun tak sedarkan diri, tuan-tuan. Betapa lawanya wajah baginda Muhammad SAW. Mudah-mudahan Allah Ta'ala rezekikan kita tengok wajah Nabi insyaAllah dalam mimpi kita insyaAllah Ta'ala, sebelum kita bertemu dengan Nabi di alam akhirat nanti.